Assalamualaikum semua. Apa dapat banyak sangat soalan daripada pesakit-pesakit CKD. Ini Cikgu Yusri adalah salah seorang pesakit CKD. Semalam pada interview cikgu kan tentang cikgu kita semua ni. Ya, betul. Nanti kita tengok video tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri bin Ali atau dikenali sebagai Cikgu Yus. Saya pesakit CKD stage 5 pada awal tahun 2022. Semenjak saya menggunakan suplemen Shiruto, saya mengalami mendapat kesihatan yang lebih baik. Dulu stage 5, sekarang stage 4. Benda yang mustahil berlaku. Sangat jarang perubatan mengatakan bahawa boleh reverse. Biasanya kalau stage 5 dia akan berakhir dengan tiga benda, iaitu dialisis darah ataupun pemindahan pinggang. Tapi saya dah dapat buktikan yang penting hati kena kental lah. Okay? Dan selain itu saya gunakan set Alora untuk perubatan saya. Okay, itu saja. Terima kasih Cikgu Yusri. Apa pesanan Cikgu Yusri untuk pesakit CKD di luar sana? Okey, pesakit CKD yang lain di luar sana, ingat bahawa CKD ni boleh di-reverse. Yang penting kita kena pilih rawatan yang sesuai dengan kondisi badan kita. Terima kasih Cikgu.